Kalau kita buat maksiat, kita rasa gelisah. Adakah itu teguran daripada Allah? Ya. Orang yang melakukan dosa ada dua. Orang beriman dan tidak beriman. Orang beriman buat dosa ke? Diorang kata orang beriman tak buat dosa. Hei, belajar di mana orang beriman tak buat dosa? Orang tak buat dosa tu Nabi. Maksum. Bukan maksum kalian lemak. Maksum. Apa makna maksum? Man usima minal ismi. Orang yang Allah jaga dia tidak jatuh melakukan dosa. Siapa? Nabi dan Rasul. Bapa Nabi Rasul dapat dakwah dosa? Pasal Allah yang lantik. Batu Nabi tak ada pelawak. Pasal apa? Pasal Allah lantik. Faham? Takkan Allah lantik orang pelawak, skamer, cakap lebang. Kalau kita yang lantik, baru pelawak. Nah, macam menteri ni. Menteri siapa lantik? Kita yang lantik. Faham lagi? Kita yang pilih jadi menteri betul ni dah. Batu banyak pelawak. Nak mengundi baru turun minyak. Dah apa menteri-menteri ni banyak pelawak? Pasal kita yang latih. Dah kita apa? Kita bapak pelawak. Kau dah tahu? Jadi kita ni orang jahat, naik macam kita ke? Walanung. Faham lagi? Kita orang dak pakar, kita naik hak dekat dak pakar dalam negara memerintah, tahu tak? Syirarul muluk li syiraril ra'iyah. Jahatnya kerajaan kerana jahatnya rakyat. Faham? Dia gitu. Orang beriman tetap melakukan dosa. Dah benda beza dengan orang kafir. Orang kafir dosa kau. Orang beriman berzina, orang kafir berzina, orang kafir berjudi, orang beriman berjudi. Orang kafir makan haram, orang beriman makan kau haram. Dosa macam-macam masa. Faham lagi? Kalau tak iman awak dosa kau, tapi tak iman takkan main mereka. Pasal lain yang dosa dia. Tahu tak? Dia maki hamu anak bini dia dan sebagainya. Faham lagi? Hak layak dengan dia. Tapi orang beriman tetap melakukan dosa. Dah benda beza dengan orang kafir. Orang kafir bila melakukan dosa, mereka tidak rasa menyesal. Orang beriman bila sudah siap melakukan maksiat, datang rasa kesal. Salah aku pergi buat baru ni. Menyesal aku pergi. Itu tanda iman. Kalau iman sudah tidak ada, buat lagu mana dosa pun tidak rasa apa-apa dah. Jelas lagi? Jadi bila kita orang beriman, sebelum buat dosa tak ingat Allah. Lepas buat teringat lalu pada Allah. Tanda iman masih ada. Nampak lagi? Itu beza dengan orang kafir. Nah.